Alright, morning guys. Hari ke-11. So inilah penginapan kita semalam di Puchifa pula di Puttabeg. Jatuh betul lah. Aduh. Allahu Akbar. Sekarang ni dah pukul 6.21, 7.21 pagi. So ni bilik kita semalam. Tak sempat nak tengok semalam. Ni barang-barang tu saya dah selerak-selerakkan sikit lah. Tapi bilik dia macam ni lah. Yang bestnya dia punya water heater tu, kalau tengok kat TikTok saya tu, pakai api babe. Dia manual. Kita on pump, api pasang pakai gas. So sempatlah beli topi ni semalam. Sejuk. Okay, so hari ni baru dapat merasa tidur dalam betul ke pakai topi ni? Tidur dalam suasana yang sejuk. So tu geng kita, member kita. Ni adalah kawasan ni lah. Dan saya duduk ni betul-betul di bawah kafe yang di puncak tu. Atas ni adalah kafe dia, puncak tu. Jom kita nak pergi tengok sunrise. Sekarang ni kabus, kabus penuh dekat sekeliling ni. Ni adalah gambaran kita punya chalet semalam. So dalam banyak-banyak ni saya seorang je kat sini dan dia orang dekat situ. So jom kita naik atas, kita tengok apa yang ada dekat atas tu. View kat atas. Assalamualaikum. Semua baru bangun. Jom kita naik atas. Tumpang naik Okay, so kita naik atas. Dia ada beranda dia. Tapi yang powernya sini, semua rumah ada satellite TV tau. Jadi tak adalah boring. Sekejap. Aduh, keluar laundry ni. Bukan sebab kurus. Ni kafe dia. Atas tu dia punya puncak yang orang kata apa, yang tugu ada suhu tu. Subhanallah. Dan inilah dia punya keadaan pagi. Okay. So jom kita pacak kamera sekejap. Tapi kawasan pagi ni agak berkabus. So tak tahulah kita nampak ke tidak mataharinya. Kalau macam itu hari dekat Yunlai, dia orang kata apa, dia nampak gunung tu clear, matahari dia naik dari gunung. Ini tak nampak sangat. Okay. Tapi apa-apa pun subhanallah, cantik. Puttabeg, pagi di Puttabeg, subuh di Puttabeg. Alright, so saya dah naik kat lagi atas kafe tu, dan view dia lagi cantik. Nampak? Dan tu menara kat atas tu, tugu dia tu. Jadi kita hiking kot, ambil gambar. Tapi tinggi juga Okay. Dan ni adalah kawasan sekitar Puttabeg. Oh tu kafe tu dah buka dah. Apa ni? Okay, nampak tu. Subhanallah. Cantiknya. Ni kafe ni boleh minum. Okay. Ni adalah kafe yang tertinggi di Puttabeg. Dan sana tu dia punya Buddha lah, apa benda tu yang baru siap kan dalam YouTube Peridol tu. Okay, so kita baca kat sini lah. Matahari tak keluar lagi. So ditutupi oleh kabus-kabus. Okay. Cantik tak? Alhamdulillah, merasalah satu pagi yang kita bangun, cuaca sejuk gila. Okay. Macam Cameron dia lah. Alright. So bilik saya semalam tu harga 800 baht. Tapi mungkin sebab bukan weekend lah. Ni chalet saya, chalet kawan saya tu, Daus dan juga Izul. Sana pun ada viewpoint juga. Sana tu hujung lagi lah. Nampak macam lagi lawa kan, sebab bawah dia kosong kan. Tapi tak tahu bawah dia tu ada lagi kan. Okay, jom kita pacak ni. Ini pacak kat sini sebabnya takut dia jatuh. Okay, so kita ambil time lapse and kita start. Deru enjin jadi irama, angin malam teman setia, jalan sunyi bukan halangan, hati ini dah terbiasa. Alright guys, dia dah keluar dah sunrise dia, tapi keluar daripada sebalik gumpalan awan. Dan ini tak adalah awan nano yang banyak, sebabnya cuaca malam ni panas, semalam panas, tak hujan. So tapi nampaklah kabus di sekeliling kan, negara kawasan Puttabeg ni. Okay, so tu dia punya
sunrise. Okay guys, so inilah pengalaman di Putak Berg. Tak apalah, insyaAllah sekali mana tahu ada rezeki lagi, esok kita datang lagi sekali lah. Mungkin kita boleh datang musim hujan pula kan. Okay, musim hujan pagi dia, tapi musim hujan kalau musim hujan mungkin harga di sini mungkin agak tinggi, dan apa nama dia punya bilik pun mungkin susah sikit nak dapat lah. Okay, kita selfie satu lah. Sempadan tanpa ragu, Laut Siam jadi kenangan Malaysia tetap di kalbu, tak kenal lelah walau sendiri. Kita sampai ke kedai minum yang pertama ni dekat Putak Berg dengan kawan-kawan kita. Tapi yang uniknya, dia suruh buat sendiri kopi. Dia kata kau buatlah sendiri kan. Kau nak kopi pekat ke, kopi manis ke, kau buat sendiri. Jom kita buat sendiri. Tadi kita dah taruh kopi sikit dalam ni, mokona dan juga gula, dan kita akan bubuh air panas. Tengok ni, mana kena tekan air panas ni ni ni. Okey. Okey, air panas. Okey. Dan kita kacau lah. IG saya kalau personal yang boleh tag untuk ride untuk ride tag minat jalan. Sebabnya yang personal tu kadang campur aduk. Alright, so siap lah kopi kita. Tak tahu dah sedap ke tak. Kita makan aje lah. Minum aje lah kan. Kita celup dengan roti sikit sebelum kita mulakan perjalanan ini. So sekarang dah 7.48 pagi ataupun lebih kurang 8.48 pagi, pukul 9 pagi waktu Malaysia, 8 pagi waktu Siam. Kita masih lagi belum kita baru nak turun daripada Putak Berg. Tapi hari ni view tak apa nak ni sangat lah. View matahari naik tu cantik, cumanya dia di tepi kabus. Kabus tu tebal. Tapi tak apalah, sekurang-kurangnya dah merasa naik di Putak Berg, dah tahu dah macam mana dia punya perasaan kat atas tu. Nanti kita try bulan 12 pula lah, waktu hujan kan. Bila orang tanya dah pergi dah pergi. Maksudnya kita try musim hujan kan, baru nampak awan nano tu kan, mana tahu rezeki kan. Tapi tak apa. Tapi tempat ni memang banyak gila chalet. Dekat je daripada Jalan Besar. Kalau anda nak datang family pun memang okey lah, sesuai lah. Boleh walk in aja kan. Okay, so kita minum begini dululah. Tetap berdiri, orang kata jauh perjalanan, aku kata ini kehidupan. Bagai air dengan tebing aku dan jalan tak. Right, so alhamdulillah kita sarapan tadi, makan roti, minum kopi, 75 baht untuk 3 cawan tu. Okey lah, sebabnya atas bukit kan, barang susah nak cari. Tu nampak tu view atas tu. Okay, so kita dah tengah turun sekarang ni, jam pukul 9 waktu Malaysia. Kita dah turun dan kemudian kita nak pergi ambil gambar dekat Asian Intersection signboard tu. Dan kemudian lepas tu baru kita akan berpecah lah. Maksudnya dia orang akan pergi ke Surin tu. Dan saya akan terus direct ke Route 21 Cafe dan juga floating train dulu. Sampai di situ dekat Lok Buri tu, saya akan makan tengah hari. Mungkin makan tengah hari. Lepas tu baru saya decide. Sama ada saya nak terus masuk Pattaya ataupun saya nak terus pergi ke Hua Hin. Jarak lebih kurang sama. Kan? Ke Hua Hin. Sebab kalau saya pergi ke Hua Hin, hari ni Rabu, malam ni tidur Hua Hin, esok Khamis saya pergi tembak terus Hat Nyai. Sedang elok lah sebabnya orang tengah ramai kan. Maksudnya Hat Nyai tengah meriah. Hotel pun mungkin banyak lagi lah. So kalau saya masuk hari Sabtu mungkin jam. Saya tak minat jam tu lah. Kalau kita masuk hari Khamis, kita boleh balik hari Jumaat. Kan. Tu pun kalau saya boleh shoot lah Hua Hin terus ke Hat Nyai. Kalau tidak mungkin Hua Hin ke Surat Tani. Lepas tu Surat Tani ke Hat Nyai. Kita tengoklah macam mana lagi. Okay. So, kita bincang, kita fikir atas betul. Sekarang ni perjalanan turun. Nampak tu sekolah. Budak-budak sekolah pada sini. Atas ni sebenarnya ramai, banyak kampung-kampung. Cumanya dia tak adalah ke dalam sangat. Macam Cameron tu kan ke dalam kampungnya. Yang ni kita boleh nampak kampung dia dekat mana.
So meriah jugalah. Okay, jom. Bagai air dengan tebing aku dan jalan tak terpisah, melihat dunia luas terbentang, hilang segala resah, setiap wajah. Right, so Alhamdulillah kita dah lengkap lah. Kita punya tour kali ni sampai last kali signboard Asian Intersection tu. Untuk bahagian utara ni dah selesai dah. So sekarang ni kita dah menuju ke bawah, ke selatan dah. So kita akan singgah ke 21 Route 21 Cafe. Wheel corner tu beli stiker sikit. Mungkin tak minum kot sebab kita dah minum tadi kan. Speed trap. Speed trap. Hati-hati speed trap ya. Mana ke speed trap ya? Oh tu speed trap. Okay, speed trap kat atas tu ya. Nampak tu? Mana dia? Tak ada pun, tak nampak apa depan lagi kot. Dia biasanya kalau ada jambatan ataupun ada tiang melintang tu, dia ada letak speed trap kat situ. Ni tak nampak pun. Tapi tak apalah, kita berhati-hati je lah. Ya, sebab Waze ni yang bagusnya dia boleh tunjuk speed trap. Okay. So, kita nak ke Route 21 tu. Kita nak stiker sikit, kemudian tak minum lah, ambil gambar sikit dan kemudian kita akan terus ke floating train, Jalan Pasak Dam tu, sebabnya dia dekat area Lopburi, dan mungkin dekat area Lopburi tu kita akan cari kedai makan. Sebab hari tu saya pernah singgah sekali kedai makan dekat Lopburi tu, kedai makan dia sedap juga. So kita makan tengah hari kat situ, lepas tu baru kita akan terus ke Pattaya insyaAllah. Okay, agak-agaknya jalan okey. Sebab sini ke bawah ni dah highway lah semua. So tak ada risau sangat. Okay, 42 km ke Route 21 Wheel Corner. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan. Okay, let's go. Jadi memori takkan hilang, seperti kata peribahasa, jauh berjalan, luas pemandangan. Asing jadi indah. Alright gang, kita dah sampai dekat Musakon. Okay, so totally plan kita memang dah lari jauh lah. Memang tak boleh, dengan cuaca, dengan keadaan ni memang saya tak rasanya macam tak berbaloi lah. Jadi nak pergi Pattaya, lagi 2 jam, 3 jam nak sampai Pattaya tu lebih kurang dalam pukul 6.30, pukul 7 Malaysia, 7 malam. Pukul 8 malam Malaysia. Lepas tu pagi-pagi kita nak cabut. So hotel harga pun dekat 200 lebih. Sebab ada lah hotel murah, tapi saya penat-penat ni tak selesa kan. Lepas tu lebih macam tak berbaloi lah pula kan. So saya ubah apa nama plan. Memang kita terus ke Hua Hin. Boleh ke motor ke sini ya? Saya pun keliru lah highway ni. Ke tidak entah. Dia tak ada tol. Tapi dia jalan besar lah. Dia ada satu sebelah sana, satu sebelah sini. Sama je, dua-dua arah sama. Tapi kalau ikut Waze, dia suruh masuk tengah ni. Sana pun boleh lalu juga. Nanti saya nak masuk sana lah rasanya. Sebabnya risau juga kan. Tak macam, tu adalah motor. Tapi tadi saya lalu tak ada langsung motor kan. Tak tahu lah boleh jalan ke tidak kan, jalan ni. Tapi setakat ni alhamdulillah. Tapi kita dah sekarang ni kita dah reroute dah langsung. Daripada tadi Saraburi tadi, kita terus ke kanan. Kita dah sampai ke jalan Samus Sakon. Ni jalan ni memang nak menghala ke bawah lah. Memang nak masuk highway 4 lah. So lebih kurang dalam berapa kilo lah. 70 kilo lagi kita akan masuk highway 4. Highway 4 ni highway nak menuju ke selatan Thai lah. Highway 4 kan. So malam ni insyaAllah kita akan tidur kat Hua Hin. Bukan insyaAllah dah. InsyaAllah memang ialah insyaAllah. Kita nak tidur kat Hua Hin lah. Tak larat lah. Saya nak masuk jalan kiri lah. Saya takut lah jalan besar sangat ni. Sebabnya jalan kiri ni pun sama juga. Kalau ikut Google Map, dia suruh ikut jalan kiri ni. Kalau ikut Waze, dia suruh ikut jalan kanan. Saya ikut jalan kiri lah. Maksudnya dia akan
dia akan sama juga sampai ke jalan Highway 4 juga. 70 kilo. Jauh lagi. Okay. Tapi jalan ni boleh speed sikit lah. Saya tak ada risau sangat kalau jalan macam ni. Cuma jangan salah lorong lah. Macam tu U-turn. Yang ni frontage road ni jalan yang bukan highway dia lah. Belah sana tu highway dia. So insyaAllah sekejap lagi saya akan sambung video lah. Tadi saya berhenti minum kat Amazon. Panas gila. Saya rasa tadi dia punya dia lebih kurang 38 katanya. Memang exhausted. Daripada Saraburi tadi nak menuju sampai ke sini. Sampai ke betul tak Samosakon? Mana Samosakon? Yang penting tengok route dia. Kalau dia kata route 35 kan, route 35 kan. Stay je lah route ni. Sana sama juga. Sana 35, ni yang penting 35. Sebab 35 nanti dia akan sambung dengan Highway 4. Panas gila tadi. Memang saya tak sempat nak buat video pun tak larat dah. Kan, saya berhenti minum tadi 2 cawan, 2 gelas. Berhenti minum mula-mula ambil ais lemon tea. Ais lemon tea dia RM6. RM6.50 lah. Duit Malaysia. Kalau duit dia baru dalam 50 baht. Murah. Tapi air dia sikit lah. Bukan air sikit. Sebab dia baru je buat. Kita dah telan sampai habis kan. Kalau kita lepak lama sikit lah. Dia cair. Itu sedap lah. Banyak lah jadinya. Kan. Lepas tu ada kopi pula. Amazon coffee. Alamak. Apa ni? Apa jadi? Waze ni dia suruh hasil belah kanan. Tak apalah Waze, kita ikut Google Map dulu. Jangan sesat je. Okey, tapi insyaAllah lah kalau highway ni 35 ni dia akan menuju ke highway 4 je. Okey, so sambung je lah. Saya tak lagar dengan ini dah. Nasib baiklah matahari dah redup sikit. Ada pula lorong macam ni kan. Lagalah sikit. Kalau tidak panas gila tadi. Dengan pakai, nasib baiklah tak bawa pakai jaket tebal tu. Kalau tidak memang berkicap lah. Panas ngantuk je kan. Okey, jom. Alright, guys, kita dah sampai. Selepas hari yang sangat-sangat panas. Dia dah masuk highway kan. Dia dah masuk highway tu. Tadi start daripada pukul 10 tadi. 3 jam sampai pukul 1 kita melayan highway. Panas sangat-sangat, astagfirullah. Tapi alhamdulillah lah, kita dapat juga pergi ke Pak Gerasin dam tu untuk ambil gambar jambatan stesen kereta api tu. Bukan stesen kereta api, landasan kereta api yang floating tu. Lepas tu kita pergi ke route 21 tapi route 21 tutup. So saya berhenti ambil gambar je. Dan sekarang kita sampai dekat area Saraburi untuk kita makan. Iaitu saya jumpa satu kedai ni, Ban Zayed nama dia. Halal restoran halal food tu, nampak tu. Dia serve halal Thailand ni dekat Saraburi ni. Sebenarnya kan banyak rupanya restoran halal. Cuma jarang orang singgah lah. Sebabnya biasa orang singgah dekat area Lok Buri tu kan. So tadi saya tengok, saya nak makan nasi komok lah. Nasi komok dengan sup daging dan juga passion fruit. Okay, cukup lah untuk kita menghilangkan penat dan dahaga sebelum kita sambung perjalanan kita ke Pattaya sekejap lagi. Bismillah. Alhamdulillah, lega. Panas memang tak boleh buat bincang. Ini kita nak menghabiskan lagi 3 kilo ke Pattaya ni. Ke Pattaya ni kita tembak terus ke hotel. Kita ada lebih kurang dalam 216 kilo lagi. Tadi kita dah jalan lebih kurang dekat 250 kilo daripada Pechabun tadi. Kita try tengok betul tak daripada Utabber tadi 315 kilo. Sekarang ni kita lagi 216 kilo lagi untuk sampai ke Pattaya. Sekejap lagi saya nak check dulu dengan hotel, dia ada kosong lagi tak untuk malam ni, hotel yang kita nak duduk tu. Kalau ada kosong kita akan proceed lah. Kalau tak ada kosong, tengoklah macam mana Kang. Dia ada 2 jalan tau. Satu kalau ikutkan ada jalan kereta, ada jalan motor. Tapi saya takut jalan kereta ni dia ada lalu tol, so kita tak boleh naik follow. So kita ikut jalan biasa je lah, yang mana yang dia suggest ni lah. Dan dia ada shuttle service nak pergi restoran ni. Nampak tu?
Daripada mana saya tak tahu. Mungkin daripada Pekan kot. Orang-orang yang travel kan. Dia orang naik train ni. Nampak ni. Dia naik train tu. Dan dia bawa balik ke mana? Ke Pekan kot. Tak tahu. Kan? So, nampak? Dia panggil siapa yang nak naik. Dia kata siapa nak naik train. Cepat train dah sampai. Okay. So, tak tahulah dia orang nak pergi mana. Jagilah saya tanya. Okay. Kita makan jom. Sup daging dia. Banyak dagingnya. Bismillah. Sesut ni. Saya kata tak nak pedas tadi. Ui. Banyak. Sedap. Sup dia sedap. Best. Daging dia lembut. Tak tahu lah apa harga dia. So, tadi satu bite. Makan je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kaumok ni favourite lah. Okey lah. Dia ada chicken rice, nasi ayam. Tapi saja saya minta kaumok. Dan yang best ni dia punya ni sambal hijau ni. Sambal hijau ni best tau. Dia rasa macam manis-manis, masam-masam kan. Dia sedap. Sambal hijau dia sedap. Alah rasa cerita. Tetap mesra, senyuman jadi penghubung hati manusia sama sahaja. Di pasar kecil aku singgah, di gunung tinggi aku bermalam mencari makna. So kita dah sampai ke penghujung jalan. Alhamdulillah dapat juga keluar daripada kawasan utara Bangkok ni. Ini adalah simpang dia daripada Highway 35, daripada bahagian atas lah, maksudnya Highway Bangkok, daripada kawasan Bangkok apa semua ni. Dapat akhirnya masuk kembali ke Highway 4. Highway 4 ni adalah Asian Highway, mana dia akan menyambungkan kita ke ni ada Mamat lagi 2 orang, geng Kapcai. Dia orang pun tak tahu daripada mana. So Highway 4 ni adalah highway menghubungkan kita ke sebelah selatan. Alhamdulillah harga. So tak apa, depan sikit, depan lagi. Nampak dia orang pun tengah mencari jalan tu. Kan? So nampak tu, Khao Yai, Highway 4. So masuk saja Highway 4 ni, kita dah berada ke selatan Thailand. Kita boleh menghala ke selatan Thailand. Okay. So okay. So kita akan menghala ke kiri dan kita akan masuk ke Highway 4 dan kita boleh terus lancar ke Hua Hin. Alhamdulillah. Okay, so ini adalah Highway 4. Alhamdulillah. Masuk Highway 4 ni lega lah. Maksudnya memang dia jalan ke rumah lah. Dah memang jalan kita ke rumah dah. Highway 4 ni memang highway yang ke selatan. Asian Highway ke selatan. So kita masuk ke jalan besar ni kan, kita dah boleh speed dah. So lebih kurang dalam 100 kilo lagi kita nak sampai ke Hua Hin. So tengok kita boleh ambil gambar tak kat situ. Dia suruh masuk ke jalan besar. Sekejap kita tengok. Pat Kasim masuk Highway 4. Okay, ini welcome to mana Welcome to Pechaburi rasanya. Pechaburi betul tak? Okay, welcome to Pechaburi. Tak apalah, Pechaburi ni malah nak ambil gambar. Alagat dah. Sebab sini kereta banyak, bahaya. Okay. So, alhamdulillah nampak. Kalau ikut map pun memang kita tak ada. Kita nak kata tak ada dah. Memang dia jalan dia ke bawah dah. So kita nak ke Hua Hin. So insyaAllah sampai kan saya ambil lagi. Okay. Jom. Alright, alhamdulillah kita dah sampai dekat area Caam dengan Hua Hin. So betul lah, ni memang betul-betul panas. Sekarang ni jam pukul 7.20 malam. So kita singgah dekat PTT dekat simpang Caam. Dan alhamdulillah sini ada surau. Dan rupanya dalam tu dia ada resort juga. Dan dia ada nampak tu kubah masjid. Dan dia ada kedai Muslim Abang Mana dekat situ.
Kalau tengok dekat situ banyak dah stiker orang Malaysia sampai tu. Maksudnya tempat ni dah famous lah. Tempat ni PTT ni besar. Dia sebelah Zukata Beef. Apa benda entah, tapi tempat pelancongan lah. Isi minyak. Sini ada kedai-kedai tu, kedai-kedai baju, kedai-kedai seluar, dan kemudian dia ada kedai makan. So memang tempat yang sesuai lah untuk berhenti. Kita dah alhamdulillah selesai solat asar dan juga zuhur jamak. Sekarang ni kita nak pergi ke Hua Hin, cari hotel. Penat dah, exhausted hari ni. Tapi alhamdulillah lah, hari ni sampai juga kita area Hua Hin. So dah lega sikit lah. So kita dah jimat satu hari. So insyaAllah tengok malam kan kita nak pergi Dobi. Banyak sangat baju belum basuh. Dan kita nak settle rehat. Esok kita tengok macam mana plan. Okay, jom terus ke hotel. Alright, so dah maghrib sikit ni. Dah kurang dah panas dia. Kalau tidak tadi memang panas gila. Ni hati-hati tapi saya baiklah lori-lori sini, truk-truk sini dia macam dia consider sikit lah. Dia tengok betul-betul sebelum dia tukar lorong kan. So lebih kurang dalam 25 km lagi kita nak sampai. Tadi mula-mula kita nak check in macam nak pergi ke Ibis. Tapi Ibis tu macam ujung sangat. So kita cadang tengok ada Hop In lagi murah. So kita nak pergi tengok Hop In dulu. Hop In Hua Hin, depan dia tu dah ada kedai makan Islam. Kedai makan halal lah. So kita cadang nak pergi tengok kat situ. Jom. Sampai hotel kan kita tengok. Sejuk. Belajar hidup dari dunia, bukan hanya dari Alright guys, setelah mengharungi hari yang begitu mencabar, so alhamdulillah dah check in dah. Kita sampai ke Hua Hin alhamdulillah. Dengan selamat. Kita dah check in dekat Hop In Hua Hin. Sebab apa Hop In? Sebab depan dia ada kedai makan tau, kedai makan halal. Dan harga tak ada dah nak kata murah sangat. Sebab hari ni mungkin tak tahu lah ramai orang ke apa ke, sebab tapi ni kawasan pelancong. Bila kawasan pelancong dia mungkin orang kata apa, dia mungkin agak demand sikit lah kan. So kita dapat harga ni 900 baht lah ni Hop In. Kalau Hop In ni dia banyak cawangan tau dekat dekat setiap tempat dia biasanya dia ada tau Hop In ni. So kalau anda nak cari, kalau dah tak tahu nak pergi kat mana kan, cari je lah Hop In ni. InsyaAllah lah ada. Tapi hari ni kita dapat harga 900 baht. Boleh lah. Banyak dah malam saya malam nak cari dah. Asalnya kita nak pergi Ibis dalam 160, tapi ujung sangat. Dia ujung belah sana. So nak cari makan apa semua memang agak susah sikit kot. So yang ni kita pergi makan dulu, lepas tu kita pergi Dobi. Okay, jom. Alright. So kita dah letakkan kita punya Dobi tadi dekat, nasib dekat je Amit apa benda entah, Amit Drive apa semua. Lepas tu kita singgah dekat kedai makan ni depan hotel je, Hop In je. Kedai ni kedai dia actually mak dia dulu tau buka kedai dekat dengan stesen kereta api. Lepas tu ni kedai anak dia. Dia boleh cakap Melayu, maksudnya mungkin orang Siam kot. Dia biasanya geng Patani apa semua lah. Kedai ni dia ada buat roti-roti nasi, tapi nasi tadi daging dah habis. So saya order nasi dengan nasi ayam je lah. Nasi dengan ayam goreng kunyit ke ayam goreng apa. Tadi jadilah, jadi boleh makan kan. Dengan telur mata dengan air. So dia ada juga roti-roti tu, roti tumtam lah, roti banana, apa benda semua tu, pancake tu lah. Alright, so alhamdulillah lah hari ni dah sampai Hua Hin. So lebih awal daripada apa yang kita jangka. Saya jangka balik 26, tapi hari ni baru 21. So kita dah jimat 4 hari. Maksudnya kalau kata esok saya boleh shoot sampai Hanyai. Saya shoot sampai Hanyai. Lepas tu daripada Anyai boleh balik Malaysia dah. Maksudnya hari, sepatutnya kita balik hari Isnin, kita dah boleh balik hari Jumaat atau Sabtu lah. Tengok macam mana esok. Sebabnya kalau kata esok kita keluar lambat, mungkin tak sampai ke Anyai. Tapi kalau kita keluar awal sikit, insyaAllah dah boleh sampai. Saya lanjut kat highway tu straight tu, insyaAllah boleh sampai lah. Jadi kat Hua Hin ni pun saya dah ambil gambar banyak dah. Dah ambil gambar kat Raja Bakti, apa semua tempat tu dah kita dah capai lah misi kita nak ambil gambar. Cumanya yang tak dapatnya di Pattaya lah. Saya nak pergi Momiji tu dengan 7E tu kita dah pergi dulu dalam video yang sebelum ni, yang ada tengok ni video saya pergi Bangkok itu lagi, saya dah pergi dah 7E tu. Cuma Momiji saya tak jumpa masa tu. Tapi kali ni pun hanya semata-mata nak pergi Momiji tu saya terpaksa rugikan. Saya terpaksa ambil bilik sampai 200. Lepas tu saya kena isi minyak lagi 2 kali sampai
dekat 100.5 saya rasa tak berbaloi kot semata-mata. Jadi saya rasa kalau takat mau pergi Pattaya tu, insyaAllah lah kita takat-takat nak pergi saja pergi Pattaya tu, insyaAllah boleh sampai. Tak payahlah sampai 10 hari, 11 hari pun. Yang sebenarnya kita rindu kat anak-anak. Kadang tu bila tengok kan, tengok ada family kan, orang Siam lah kan, dia bawa anak-anak kecil dan kampung-kampung kita nampak budak-budak kecil main tu, kita teringat kat anak tu. Yang 11 hari ni pun rasa dah lama kot. So insyaAllah mungkin maybe kalau kata trip lepas ni mungkin kita akan sebenarnya boleh capai lah kalau kata nak pergi Golden Triangle, tapi timing kena jaga. Boleh lah sampai dalam 11 hari, 10 hari, 11 hari boleh confirm dah boleh sampai. Itu pun saya pergi sebenarnya banyak juga yang saya pergi yang off route tu, maksudnya off daripada orang yang biasa pergi, saya pergi tempat lain. Boleh sampai. So kalau katalah saya kurangkan tempat-tempat tu, insyaAllah lah santai 10 hari, insyaAllah boleh, tak ada masalah. So, insyaAllah kalau next time, mana dah tahu ada rezeki kita nak naik next time, mungkin kita boleh pendekkan masa. Satu lagi sebab kita bawa motor besar, so kelebihan dia dekat hala pergi dan hala balik. Hala pergi kita boleh shoot jauh sikit dengan laju dan selesa, hala balik pun kita boleh shoot jauh. Macam tadi daripada Putabeg direct terus ke Hua Hin ni, saya rasa dalam berapa ratus kilo sekejap kita tengok. Kalau daripada Putabeg viewpoint tu, Putabeg ni sesi ni direct kita pergi ke sini. Kalau tadi lebih kurang 617 kilo, ini direct tau, tak ada campur yang kita singgah dekat Lok Buri, kita singgah dekat dam apa semua tadi tu. Saya rasa pun kita pergi dekat 700 kilo hari ni punya trip. So 700 kilo pun kita boleh sampai ngam-ngam maghrib. Dan saya gerak lewat tadi, kalau saya gerak awal, kalau kita gerak pukul 8 Malaysia tadi, saya rasa kita mungkin boleh sampai lagi awal dekat Hua Hin ni. Dan itu mengambil kira Road 21 tutup lah. Tapi apa-apa pun pada saya puas hati lah trip kali ni, dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan pergi lagi. So malam ni kita makan, lepas tu kan saya nak keringkan baju, lepas tu tidur. Esok insyaAllah lah saya nak cari hotel dekat Anyai, Asian Hotel atau sebab esok Khamis, takut geng-geng Kedah Perlis dia orang dah start cuti, dia orang pergi masuk Anyai kan. Kau boleh kira je sekolah ni. Okey, jom cari hotel dulu, lepas tu kan kita tidur, esok sekali kita sambung. Okey.